hari ke-21 setelah bencana. Kita nak pergi kampung bawah tu. Ini dianggarkan teruk ni sebab jadi laluan utama sungai. Kita nak pergi kampung bawah tu. Kampung bawah jambatan. Bayangkan sungai sebesar ini. Allahu Akbar. Ada perkampungan bawah ni. Rasanya hancur tu kampung bawah tu. Ini di lembaran sungai lembaran sungai di Tamiang. Allah Akbar. Habis bang. Habis. Pak, mau roti pak? Mau roti? Mau roti bapak? Ada lagi? Oke pak. Oke kak, gimana kabarnya? Oke. Biasa-biasa lah kayak gini. Oke, ya. Ini mau kemana, ke bawah? Mau ke dalam lagi? Iya, ya. Ya. Assalamualaikum. Tapi kalau roti tu Ini kuburannya. Mana? ini perkuburan Habis kerja kemanusiaan kat Malaysia ni, kita tengoklah orang susah ke tak. Sekarang ni kat sini kita tak tengok muka dah. Oh susah ke tak. Assalamualaikum bu. Assalamualaikum. Bu mau roti ya? Alhamdulillah. Berapa orang ni? Sudah cukup Okey bu. Okey. Rumahnya enggak ada, hilang. Tinggal ini. Iya, tinggal. Nampak aja. Tapi yang belakang juga terpakai. Yang belakang masih bisa pakai. Kau bisa? Semua nggak bisa. Nampaknya ada. Ada anak ya? Yang kecil ada? Bayi. Bayi enggak ada. 5 tahun kita. 2 juta ya baki. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 55 ni ya? Terima kasih ya kak ya. Iya. Itu nggak di sebelah. Oh nggak kuat. Ibu, berapa orang bu di rumah? Lima aja. Saya kasih 3. Boleh ya? Kasih apa? Sudah makan belum? Hah? Sudah makan tadi? Udah tadi Pak. Udah. Ini buat makan malam ke kawan-kawan. Kasih ya Pak. Ya. Udah rezeki ya Pak. Okey, insyaAllah amin. Ya. Ya kan, bencana banjir dekat Sumatera ni dia luar biasa. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam Pak. Apa khabar, dah makan belum? Makan tadi udah Pak. Sudah. Perlu nasi enggak? Perlu. Perlu. Okey. Ini untuk ibu ya. banyak ya. Udah Berapa orang? 3 orang kami cuma. Itu sakit anak itu. Allah. Boleh lihat? Boleh. Perlu pampers enggak? Perlu lah besar. XL ya Bang. XL untuk orang dewasa ya? Untuk dewasa banget. Ini sakit Bang. Aduh, ini rumahnya ya. Nih. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ini kayak gini Lagi sakit apa? Ini patah tulang belakang ya Pak. Allah Udah Akbar. lama, dah 8 tahun. Sudah 8 tahun. Udah golek kayak gini aja lah. Saya ambil pampers ya. Iya.
Alhamdulillah bang, ada yang peduli. Pampers besar ya bang? Untuk Ya. saya? Ya. Ada pampers dewasa tu. Kita letak tepi kan. Ada ni. Ada abang dia bedridden. Oh, pampers dewasa. Ya, banjir dekat Indonesia ni luar biasa lah. Kan? Teruk sangat. XL, L. Boleh lah kot. Bagi aja tu. Ada berdiri tu 8 bagi je. 2 kah? 3 kah? Jalan bang, jalan. Tak apa, kita pun mau balik. Kasih semualah. Nanti jalan tak kasih lagi. Jalan ini aja. Tak apa. Kami pun nak balik kan. Jadi kita hantar semua. Dia kalau dekat Malaysia, kalau banjir, dia hanya banjir. Contohnya kalau Kuantan, Sungai Isap banjir. Sungai Isap dia banjir kan. Adalah 2-3 tempat lagi. Ini ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudah rezeki ya. Ya. Duka cita ya, Bu. Okey, dia kalau Sungai Isap banjir, Sungai Isap. Kalau di Maran banjir, ya contohnya TMJ banjir. Banjir di TMJ je. Dia masalahnya kalau di Sumatera sekarang ni 90% negeri banjir. Itu yang menjadi masalah. Korang bayangkan situasi macam ni, 2 jam 3 jam perjalanan masih situasi macam ni. Dia bukannya sikit-sikit punya apa. Dek, dah makan belum, Dek? Sudah makan? Belum? Mau nasi tak? Satu lap. Dek minta mobil lewat, minta. Ni, sama adik. Boleh. Itu Honda tu, Honda. Siap. Ini sekarang ni dah jauh daripada Tamiang tau. Dah sudah sejam. Masih lagi terkesan akibat banjir. Kita dah nak pergi pulang ke Medan sebab kita nak ambil seorang sukarelawan kita yang baru saja sampai. Dah sejam kita perjalanan, masih lagi ada tempat-tempat yang terkena banjir. Maksudnya kawasan yang terkesan akibat banjir di Sumatera kali ini sangat besar. Dikatakan 90% daripada Aceh. Bukan nak minta maaf, bukanlah kita nak menafikan kesan-kesan banjir yang berlaku dekat Malaysia, bukan, tanpa sedikit pun menafikan, tetapi nak katakan yang jauh beza kesannya di antara kesan banjir di Malaysia dan juga yang berlaku sekarang di Sumatera. Serius nak borak. Yo, makasih Pak. Ya, nasi ya, buat makan. Sudah makan belum? Belum, depan kali mau makan. Ya. Pak. Nampak. Sudah makan belum, Pak? Belum, Pak. Ya, Makasih, makan Pak. dulu. Okey. Bu. Assalamualaikum, Bu. Sudah makan belum? Belum. Berapa orang? Berapa orang? Yang ada aja, yang ada. Yang ada berapa orang? Hah? 8 orang. Saya kasih 4 boleh ya? Ya, yang ada. Kongsi-kongsi lah. Iya. Masih, Bang. Yang ada Ya, nasi, aja. Bang. Okey ya, Bang. Nih. Okey. Baik-baik ya, Bu. Bu, tabah Bu, menghadapi cobaan ya Bu. Sudahlah, Allah sudah. Ta'ala Ya, sama Bu. ya. Pak, kasih Pak ya. Mau tanya, ramai kami di rumah keluar orang. Dah, kasih aja yang ada aja. Anak-anak kecil kasih dah dibalik kami dulu. Anak-anak yang lima. Anak kecil tu dikasih. 100 kotak 3 tak air. Ni. Tak air last. 3 kotak tak air, 3 kotak tak air, 3 kotak tak air. Penghabisan. Bang, udah lapar belum? Belum ya, udah balik belum lapar. Okey lah. Enggak. Okey, terima kasih ya. Mainan anak-anak ya. Sorry. Okey. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita nak gerak ke Medan untuk pembelian barang. Kali kedua kita nak datang masuk ke Tamiang. Allah ada rezeki kita bagi lagi. InsyaAllah ada rezeki kita bagi lagi.